Harga 400 lebih aja, tapi bateri dia memang besar gila. Hai guys, saya Abang Ash and welcome back to my channel. So, bagi korang yang tengah nak cari phone bawah 500, lepas tu nak phone yang tahan lasak, bateri besar, lepas tu nak bagi dekat family korang, hari ni kat tangan aku ni ada sebuah smartphone baru daripada Realme, iaitu Realme Note 70. Phone Realme ni boleh dikatakan agak menarik jugalah, sebab walaupun harga dia cuma 400 lebih aja, tapi phone ni masih ada bateri 6300 mAh yang sangat besar dan nampak slim. Jadi kalau korang nak gunakan dia untuk kerja-kerja basic, lepas tu nak gunakan dia untuk WhatsApp video call aja, bateri dia memang boleh tahan lebih lama kalau kita compare dengan brand yang lain. Jadi jom kita tengok apa yang best dekat Realme Note 70 ni. So, untuk rekaan phone, rekaan kamera dia memang nampak macam muka emoji. Lepas tu, cover dia adalah jenis yang matte dan tahan kotor. Jadi, masa pegang phone ni memang rasa sedap. Sebab cover dia memang tak lekat ke sancap jari dan body dia pun sangat slim juga. Lepas tu, phone ni juga ada feature tahan lasak dan tahan air. Jadi, kalau phone ni jatuh sikit-sikit ke tekanan air hujan tu, phone ni dia masih boleh survive lagi. Cuma korang janganlah expect tinggi sangat nak campak phone ni daripada tingkat 2 ke tingkat 3 tu, sebab maksimum ketinggian dia adalah sekitar 1.8 meter aja. Kat sebelah kanan ada volume, power dan fingerprint scanner. Kat bawah pula ada 3.5mm audio jack, mic, USB-C dan speaker. Kat sebelah kiri adalah tempat letak SIM dan memory card. Lepas tu dia support 2 nano SIM dan 1 memory card. Kat atas pula tiada sebarang infrared. Bergerak ke bahagian depan, phone ni didatangkan dengan skrin bersaiz 6.74 inci support refresh rate 90Hz. Jadi nak gunakan dia untuk scrolling ke swiping tu, skrin dia memang nampak luas dan rasa smooth. Cuma yang sayangnya phone ni dia guna mono speaker dan bukannya dual speaker. Tapi korang still boleh upkan volume dia sehingga 300%. Untuk bateri dia pula, phone ni didatangkan dengan bateri sebesar 6300 mAh. Jadi setakat nak gunakan dia untuk kerja-kerja basic ke layan cerita tu, bateri dia memang boleh tahan sehingga 2 hari. Cuma yang sayangnya charging 15 watt ni masih kira slow lagi. Jadi kalau korang nak charge daripada 0% sampai 100% kan, biasanya dia akan ambil masa dalam 3 jam lebih, baru korang boleh charge bateri dia sampai penuh. So kalau korang yang selalu dah guna fast charging tu, korang kena banyak-banyak bersabar. Bergerak ke bahagian interface, phone ni dia guna Realme UI based on Android 15. Jadi untuk interface dia, UI dia memang nampak clean, simple dan teratur. Dan untuk features yang lain, kat dalam masih support mini capsule, speaker cleaner dan ada pulse light. Cuma yang sayangnya phone ni dia masih tak ada features NFC. Jadi kalau korang nak top up kat Touch 'n Go tu, korang kena top up lah dekat kedai pam minyak ataupun kedai 7E yang berdekatan itu. Untuk chipset dia pula, phone ni dia guna chipset Unisoc T7250 processor. Jadi untuk performance harian kan, so far performance dia masih kira okey lagi dan tak rasa sakit hati. Dan untuk gaming experience dia pula, gaming dia pun okey juga kalau korang nak main game MLBB. Sebab frame rate dia memang agak stable dan kita pun boleh main game dekat 60 FPS. Cuma nak main game berat tu memang dia akan struggle sikit. Tapi ini memang dah expected sebab ini adalah phone budget dan bukannya phone mid-range. Untuk kamera dia pula, phone ni dia guna kamera 13MP untuk main kamera dan 5MP untuk kamera depan. Jadi setakat nak ambil gambar dekat tempat yang terang ke scan dokumen tu, gambar dia masih kira okey lagi dan tak rasa blur sangat. Cuma kita tak boleh expect lah tinggi sangat dengan kualiti phone budget. Sebab phone ni dia cuma harga 400 lebih aja dan bukannya harga phone 1000 lebih. So overall berbaloi ke phone ni? Bagi saya kalau korang nak gunakan dia untuk gaming-gaming berat tu, phone ni memang tak berapa sesuai. Tapi kalau korang setakat nak gunakan dia untuk main game Mobile Legends aja, ataupun nak gunakan dia untuk kerja-kerja ringan, phone ni masih kira okey lagi. Sebab performance harian dia memang tak rasa sakit hati, ada bateri yang tahan. Dan phone ni pun tak rasa tebal sangat walaupun dia ada bateri yang sangat besar. So kalau korang nak cari phone yang ada skrin yang besar dan ada bateri yang tahan, memang korang kena masukkan dia dalam list korang. So kalau korang berminat untuk beli phone ni, aku dah sharekan link dia dekat bawah description sana. Dan kalau korang yang belum follow I dekat TikTok dan Instagram tu, jangan lupa pergi follow I dekat sana. Sebab kalau dah capai 1000 follower, saya pun akan start free giveaway telefon Redmi 14C dekat korang. So, kalau korang yang belum support saya dekat TikTok dan Instagram tu, cepat-cepatlah korang pergi follow I dekat sana. Dan jangan lupa vote saya setiap hari dekat Shopee. Sebab kalau korang vote daripada 15 hari bulan sehingga 26 hari bulan, korang pun akan ada chance untuk menang Shopee Coin daripada Shopee. So, I rasa itu saja untuk video hari ini. Kalau suka video ni, jangan lupa tekan butang like, share, komen dan subscribe ya. Bye-bye and see you in the next video.